College, kumpulan pendidikan YPJ adalah dengan ini diisytiharkan bahawa Majlis Convocation ke-14 kolej-kolej kumpulan pendidikan YPJ dimulakan. Majlis mempersilakan pengurusi lembaga pengarah kumpulan pendidikan YPJ yang amat berhormat Datuk Haji Abdul Ghani bin Osman untuk menyampaikan ucapan perasmian sempena Majlis Convocation ke-14 kolej-kolej kumpulan pendidikan YPJ ini. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama meraihkan para graduan Majlis Convocation Kumpulan Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor kali yang ke-14. KPYPJ memainkan peranannya dan mampu berkembang maju untuk muncul sebagai sebuah institusi pendidikan yang kompeten. InsyaAllah satu hari nanti kita akan sampai kepada tahap yang lebih tinggi lagi. Di atas kejayaan saudara-saudari sekalian, semoga anda semua akan berjaya dalam kerja lapangan yang diseburi. Dan jangan lupa pesanan saya untuk sentiasa berusaha memperbaiki diri dengan mempelajari bidang-bidang kemahiran baru yang mampu memberi kelebihan kepada diri saudara. Dengan harapan tersebut, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Convocation KPYPJ ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi penganugerahan diploma dan penyampaian sijil dimulakan. Penganugerahan diploma program kerjasama Kolej Islam Johor dengan Universiti Teknologi Mara UITM. Muhammad Afiq bin Azman, Jonathan Anak Juli, dan Muhammad Haris bin Nasir. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Penganugerahan diploma program Kawasan Kolej Islam Johor dengan agensi kelayakan Malaysia MQA. Diploma Pegajian Islam, Ekonomi Islam, Nurul Syazwani Nadia binti Ruslan, Nur Sheila binti M. Sudi, Nur Raida binti Rosli,